Di sebalik derap langkah murid, ada mereka yang berfikir lebih jauh, memerhati, menyoal dan akhirnya mencipta. Hari ini, marilah kita bersama-sama menyelami dunia pendidikan era digital. Satu era baharu di mana teknologi bukan lagi sekadar alat pembelajaran, tetapi menjadi kuasa yang membentuk generasi masa hadapan. Mana Faris ni ya? Faris? 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 Mana Faris ni ya? Aku rasa dekat PS lah. Sampai dah. Ramai. Mana? Kau ada masalah? Cuba tenang dulu, duduk dulu. Cuba ceritakan masalah kamu. Rumah aku gelap sangat lah, Freeman. Rumah kau gelap, jadi kau nak buat apa? Aku rasa nak tak lampu lah. Apa kata kita buat lampu sensor automatik? Boleh juga tu. Kan? Setuju? Setuju. Jalan hidup tak selalu seperti pelangi berwarna-warni, datang dan pergi. Masa-masa sulit ajariku sabar, bijak menyikapi, tak pernah sunyi. Bila melangkah dengan teman sehati, sejiwa, ada senang, ada sedih bersama, terukir di dinding hati selamanya. Teman sejati tak pernah bertanya, mengulurkan tangan tanpa diminta, apalagi yang lebih bermakna. Persahabatan begitu berharga, percaya bersama semua bisa. Layman ialah solusi pintar yang menggabungkan sensor gerakan dan cahaya untuk mengawal lampu secara automatik, menjimatkan tenaga, responsif dan sesuai dalam apa jua keadaan. Dengan berakhirlah projek Fasi Digital ini, Fasi Digital bukan sekadar sebuah projek, tetapi perlu bijak memanfaatkannya menjadi peluang untuk menghasilkan inovasi berimpak tinggi dalam kehidupan. Percayakan diri sendiri, mampu tawan gunung tertinggi. Jangan putus asa, jatuh bangun semula. Percayakan diri sendiri, mampu mencapai mimpi-mimpi. Kau akan berjaya, kita semua wira. Sama-sama kita.